Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhati nasihat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga nasihat Menteri Keterjaminan Makanan kita, Datuk Seri Muhammad bin Sabu, mengenai penjimatan, larang pembaziran untuk menghadapi bahaya perang antara Iran dan Amerika Syarikat, bahaya sekatan Selat Hormuz sekarang ini, mirip dengan nasihat Nabi Yusuf alaihissalam kepada rakyat Mesir ketika Mesir akan menghadapi kemarau panjang selama 7 tahun. Cuba kita perhati tengok. Nabi Yusuf alaihissalam nasihat rakyatnya supaya berjimat cermat bahawa kita akan menghadapi kemarau yang panjang. Sebelum kemarau, hujan akan turun dengan lebat dan tanaman-tanaman subur selama 7 tahun. Oleh itu, kita kena simpan gandum yang kita tanam. Cara nak simpan pula, maka dinasihatkan supaya simpan bersama dengan tangkai dia, dengan jeraminya, supaya gandum itu boleh tahan selama 7 tahun. Nabi Yusuf alaihissalam, dia ambil tindakan. Dia buat jelapang atau gedung yang besar, 7 biji gedung untuk menyimpan gandum. Semua hasil-hasil tanaman rakyat dibeli dan baginda berjanji masa kemarau nanti baginda akan bagi secara percuma kepada rakyatnya. Tapi kena jual pada kerajaan. Walaupun begitu, sudah tentu usaha yang baik daripada Nabi Yusuf mendapat tentangan daripada orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Iaitu daripada penguasa-penguasa kuil, pendeta-pendeta yang mereka ini memusuhi Nabi Yusuf alaihissalam bukan daripada segi akidah sahaja, tetapi juga mereka memusuhi Nabi Yusuf dari segi politik pentadbiran negara. Mereka lawan, mereka beli gandum daripada rakyat dengan harga yang mahal, tetapi mereka menyimpan dengan cara yang tak betul. Mereka simpan gandum yang relai. Gandum relai ni akan dimakan bubuk setelah berlalu masa 2 tahun. Jadi tak boleh simpan lama. Ini Nabi Yusuf bagi nasihat. Dan sekarang kita situasi yang sama. Perang Amerika Syarikat dengan Iran, sekatan di Selat Hormuz yang menyebabkan dunia akan menghadapi masalah kenaikan harga minyak dan juga kenaikan harga barang yang akan melanda di semua negara di seluruh dunia. Maka Perdana Menteri kita dan Menteri Keterjaminan Makanan menasihati kita tiap-tiap hari masuk dalam TV, media sosial. Hendaklah kita berjimat cermat. Kita kena menyediakan kekuatan mental untuk menghadapi suasana yang akan datang. Ya tuan-tuan, dalam masa sebulan 2 ni kita tak terasa lagi. Tetapi sekatan Selat Hormuz ni akan menimbulkan masalah 5-6 tahun lagi. Masa tu baru kita dapat masalah. Macam mana Nabi Yusuf, selepas 7 tahun, masalah akan dihadapi oleh Mesir pada masa itu. Bukan masalah di Mesir sahaja, masalah negara-negara yang berjiran, di mana
ketika berlaku kemarau yang panjang dan mereka menghadapi musibah, Mesir mampu menyara bukan sahaja rakyat Mesir, tetapi rakyat di negara jiran, termasuk negara ayahanda baginda Nabi Yakub, iaitu di Kanaan, di Palestin sekarang ni. Kan? Mereka juga pergi memohon bantuan kepada Nabi Yusuf. Dan kemungkinan itu akan berlaku dalam negeri kita jika sekiranya kita pandai menjaga. Dan kita rakyat biasa ni taat kepada pemimpin kita, nasihat pemimpin kita. Apa yang mereka kata, kita terima. InsyaAllah masa depan negara kita dalam suasana yang mencengkam dunia, kita boleh menghadapi dengan elok. Jadi kita kena berganding bahu antara pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin. Masing-masing mendoakan untuk kesejahteraan negara kita, supaya negara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita mintalah orang yang membangkang supaya lihatlah realiti ini. Nah, Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Yusuf untuk menjadi pengajaran kepada kita. Kita sama-samalah jaga negara kita. Kita sama-sama menjaga kehidupan kita untuk kesejahteraan anak cucu kita. Kita jangan buat pasal lah supaya jadi kelang kabut, haru biru sehingga menyusahkan kita dan menyusahkan anak cucu kita. Nabi Yusuf, tuan-tuan, ketika baginda menceritakan masalah ini akan timpa negeri Mesir, raja nak lantik dia jawatan sebagai penasihat raja. Baginda minta lantiklah dia menjadi orang yang memegang perbendaharaan negara. Kalau bahasa kita sekarang ni, Menteri Keuangan dan juga Menteri Keterjaminan Makanan. InsyaAllah kita jaga negara kita dengan berkah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.